Hai, Assalamualaikum. Selamat datang dalam channel Awish Gamers. Yang untuk video kali ni, aku nak main game Shadow Box and Beacon. Kalau kau tanya kenapa aku tak buat video sebelum ni, sebab sebelum ni aku macam malas sikit. Biasalah kan. Sebab aku macam fokus on exam macam biasa. Lepas tu, tiba-tiba lepas habis tu aku rehat kejap kot seminggu. Macam tu. Sekarang nak sama balik lah sebenarnya. Tak apalah kot kejap pun. Sekarang ni aku nak main Shadow Box. Kalau tak tahu game ni, korang kena tampak orang. Dia selang-seli ikut round. Satu round pertama, korang akan tampak orang, so orang tu akan elak. Kalau orang tu dapat elak, orang tu pula tampak korang selang-seli. Tapi kalau orang tu dapat elak, korang boleh tampak lagi lepas tu. Kalau korang dapat tampak streak dia kali, korang menang lah macam tu. Ataupun habiskan nyawa dia, ada 15 nyawa. Boleh berdua cara lah nak menang. Apa ni? Okay. Tak apalah, saya korang tengok nanti korang lagi faham kot. Ya, aku rasa ni ramai juga kot orang main. Kot. Okay, baiklah. Tapi, oish. Saya nak tunjuk. Aku play lama, nampak dia ada ni. Boleh beli jugalah. Cara KO dia. Nanti korang faham kot ni. Aku dah beli macam-macam lah. Aku main lama dah. Finisher lah ni. Okay. Tak apalah. Tunggu apa lagi kan. Dia lamain dulu. Let's go. Okay, sekarang ni kita nak main dia. Sekejap. Kita nak masuk gelanggang dulu. 1v1. Masuk gelanggang. Mana ni boleh sesuai Sekejap aku nak masuk sini lah. Tengok aku masuk dengan aku. Lai. Sini ada shell. Quick. Apa ke? Siapa? Okay, tiba-tiba sekarang ada pula. Oh, aku kena elak gelanggang asap ni. Aku kena elak tepi. Dia pun tampak tepi maknanya dia kena. Maknanya dia bagi aku kena. Maknanya dia boleh tampak ni. Ish, tampak bawah. Okay, dia tampak tepi. Aku elak bawah tadi. Okay, aku tunggu dia pula. Ish. Aduh. Dia tahu je aku gerak mana ni. Tak kena. Ambil. Okay, aku rasa dia gerak bela ni kot. Ish. Tapi. No. Wih, kenapa dia asyik tumbuk situ? Aku pun asyik elak situ pula. Wih. Macam mana? Tadi kalau awal. Tu like finisher dia. Aku boleh beritahu kat korang finisher ni. Kalau tu tampak terakhir korang ni default. Tampak terakhir korang aku boleh letak kat mana. Ni yang gambar arah ni dia boleh letak kat belah mana kau nak letak. Boleh letak semua arah. Atas ni biasalah kalau last korang tumbuk orang tu pergi kat atas. Korang pun tumbuk atas. Yang tu finisher dia lah. Ini finisher kalau kiri kanan aku buat Kalau kiri tu kalau kanan. Ni begini. Favorite aku ni. Belah bawah. Aku nak tunjuk korang ni. Tadi awal sangat. Itu kalahkan aku. Yeah. Bosan. Okay, ni lebih bersih ni. Okay. Aku. Muka dia. Ish. Aku tahu. Wih, baik. Lama. That's good. Aduh, apa benda skala ni. Sedih. Lagi sekali. Ni aku tak tahu. Teknik tahu. Burger. Yes. Ambil. Masak. Tu makannya melampau sangat. Muka jalan-jalan ni takut orang. Ada kena beri. Kita main banyak lah. Banyak nak main. 15 minit macam tu. Ish. Tidak pula. Aduh. Semua aku buat tempat sama. Ish. Ini. Dia tak expect aku nak elok sini. Dia tak dapat jangkau lagi aku nak elok sini.
Oh, okey, dapat dah. RM1 ni. Tak kena-kena ni. Okey. Ai. Aku boleh tekan. Tekan. Ikutlah. Tekan. Lawan ni. Apa nak main betul ni? Oh, okey, dapat betul. Hello. Dapat betul hukum aku betul tapi tak perasan bila aku dapat betul. Yang udah 11. Wih, sama pula. Aduh. Alamak. Kan yang lebih afdal. Oh, nasi beri. Ambil. Tak tengok pula. Alamak. Kiri. Oh, nasi baik. Kanan tu dah after saya. Ambil. Atas. No. Ui, dia fikir kanan juga waktu aku tak tekan pun. Lampau ni. Cepatlah. Oh, tak mahu jalan ni. Boleh. Jalan tu. Yahoo. Oh, dia tak mahu jalan. Okay. Selfie kan dia. Nasib tak mahu jalan. Tiba-tiba tak mahu jalan. Ya, aku dah dapat 2 win sekarang ni. Kat sini dia ada benda macam juara. Siapa dapat tu boleh gandakan duit ni setiap kali dia menang. Tu atas kepala tu. Siapa tu? Itulah juara dia. Ni kali petarung siapa menang akan dapat benda tu lah. Warna kuning tu akan dapat 2 kali ganda duit dia. Aku nak benda tu ni. Oh, dia tu menang. Dia dapat. Lepas tu ada masa dekat dia. Dia kena lawan dengan orang lain. Kalau dia tak lawan dengan orang lain dalam masa tu, yang benda tu akan hilang automatik. Dia akan teleport balik kat sana. Nak lawan kan? Kalau berani dia. Biasa juara selalu lari. Kalau aku bersama. Dia perang kita ni. Kejar. Tengok orang pula. Di sana ada tu TV. Oh tu. Ada orang. Nak join sekali boleh? Macam dah tunggu je. Alah, abang banyak ke? Oh, tak ada. Tu boleh TV. Aku nak test juga TV kan sekali. Juara, sini lah juara. Juara. Please. Lawan. Lawan sini. Tak mahu. Jangan masuk. Jangan masuk. Okay. Sini. Okay, mantap. So, menang. Ini mestinya masa dia nak habis kan. Masa untuk dia juara. Dia kena lawan. Kalau tak lawan nanti masa dia habis. Okay. Aduh. Ini tu. Oh, dia macam. Ni sini. Ni antara juara. Rakyat biasa. Kenapa? Ada kat situ. What? Bukan tadi ni ada ke? Kenapa tak ada kat tak ada kat mana lah. No. Ui, aku rasa dia Samsung ni lambat masuk. Terus teleport kat situ. Dia ambil kalau aku tahu tadi. Aduh. Tak guna kau scam aku ke? Kebab ni. Tu tanaman tu dah jadi tu dia. Aku lawan tak main. Tak guna kau. Sini kau. Tadi baru. Aku nak ambil tu. Cepat oi. Cepat sikit. Aku nak habiskan lawan kau. Aku dah masuk ke legend. Cepatlah. Aku mati pula. Nope. Tak mati pula. Ambil kau. Ambil tu. Dah 10. Expect. Yes. Bagus. Selfie kanan. Betul. Nope. Ayo. Aduh. Sakit.
Ayo. Ayo, sampai bila nak habis ni? Kerja sini terakhir. Come on. Yes, betul. Bangun tu. Okay, betul. Burger lah. Sedap tu. Pergi kau ke buang lah. Benda yang dia tu tak best, tak sedap. Tanduk tu macam tu aku buang balik. Burger aku mana? Aku nak makan. Tak boleh. Okay. Nak. Aduh. Tak guna. Aku lawan untuk tournament lah. Yang untuk jadi juara tu tak bisa. Siapa nak buat UVQ? Cepat. Dia UVQ UV2 lah. Jom. Siapa nak UV2? Kamu. Kau nak test mode UVQ ni. Sini. Dia dah bikin. Fit. Kamu. Pergi Sam. Aku tak ready lagi. UV2 one more. Betul lagi. Bosan lah. Aku nak dia. Suara lagi. Iring. Sini. Orang je. Tunggu kejap je. Kalau tak ada orang. Kalau kita start lah. Boleh dah ready 3 orang boleh. Takut dia orang ni keluar. Boleh lah, try lah. Okay, dah jom. Okay, 2 lawan 1 ni. Tu. Kalau aku lambat, kami dah start dah. Iyo. Sekejap. Nak sama. Okay, jom. 2 lawan 1 ni. Okay, kalau aku dapat teka sekali yang betul, akan pass player lain. Akan tukar tempat dengan field. Tengok. Tukar tempat dengan partner aku tu. Kenapa ramai pula jadi tak ada orang pun nak main. Aduh. Okay dah. Okay, tukar tempat. Tag. Yeah. Okay, ni pula sambung. Alah, tak kena kau ni. Tak apa, Fik. Tuliskan lagi, Fik. Orang Melayu ke apa, Fik? So, nama. Oh, okay. Kena. Aku pula. No. Sorry. Yuk. Tapi dia ni, dia kalau free, dia kalau kena, dia tak boleh tag lah. Sebab dia seorang je. Okay dah. Cepat. Come on, teammate. Yes. Aku pula burger. Alamak. Kenapa aku tamak sangat nak buat burger? Aku seronok buat burger ni. Sorry, Fik. Aduh. Alamak, Fik. Sorry. Kalau seorang kalah ada 2. Oh, nasib baik. Tak jadi punca. Tak jadi beban. Sekali nak pergi kanan ni. Kau tak expect tau. Tapi dia boleh expect. No, tertuang geng aku. Fit, sorry. Bruh. Oh, lagi sekali. Sekali lah. Kenapa dia orang lari? QVQ geng. Dia betul ni. Kenapa pelik macam QV2 lagi sekali. Come on. Lagi dua orang. Sigma sini. Sigma sini. Cepatlah Sigma. Ni boleh left dah. Tak apalah. Okay, sini. Ayo sini. Aku jadi partner kau lah. Aku jadi tim merah lah macam tu. Cepatlah sini. Ni. Min. Sini. One more. Hop on. Bukan. Kenapa dia pergi jauh punya? Aku tak faham. Oi. Saya baca. Oi. What is he doing? You versus 2. Aduh. Itu dah keluar dah. Main dia ni. Jom. Kita try main mana? Kuatan kau besar mana? Tengok. Okay. Kita tahu je. Jangan kuat dulu ni. Wish, kena. Biasa aku baru tak kisah pun itu. Tapi aku fikir sekejap. Aku rasa dia duduk sini. Yes! Easy! Senyum. Mulut pun tak ada. Macam nak senyum. Kira je. Tu. Dia 2 kali ganda tu yang macam orang tu power. Dia kuat. Weh, mamat tadi ke? Ya. Bukan fit. Apa kau rasa macam dia lawan TV tu dengan aku tadi?
Ni lah ni. Betul tu yang aku cakap ni. Okay. Baik. Dapat dah ni. 2 ni. Kalau dapat aku dia jadi kuat 1 balik ke. Kalau aku menang beberapa kali pun dia jadi 2. Ayo. Oh, yes. Bruh. Okay. Yes. Sikit. Wah. Oh, Easy. Oh, yo. Nice. Dapat. Wow. Dapat ada masa bawah ni. Nampak ni. Aku tak nampak sangat kot. Ada masa bawah ni. Masa dulu lah kan. Masa tu habis. Oh. Tak dapat lah. Tunggu masa sikit tu. Lagi. Bruh. Tunggu masa lagi. Tunggu masa sikit. Sabar korang. Okay, siapa nak lawan sini? Cepat. Siapa nak lawan? Sini. Okay, kena scam ni. Oh, dia keras memang tak lah. Aku nak bagi. Okay, masa dah sikit. Aku rasa kena betul-betul. Tak ada scam. Cepatlah. Alamak. Kalau aku tak dapat lawan ni, habis masa. Weh, 10. Alamak. Alamak. Jangan. Kau bagi aku. Dia baik. Sebab dia beli. Okay. 2 saat lagi. Bro, main diam. Ada kiri. Okay. Let's go. Sedap juga. Bodoh kali dah aku buat burger dia ni. Yang tambah balik masa. Yo. Pergi. Uish. Tebih lawan. 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 Kau tadi lari masuk semua gelang yang kau nak masuk semua gelang. Okay. Aku rasa aku nak saksi untuk lawan. Jadi kebesaran ni aku akan cari partner. Okay, boleh lah. Okay, jom lah. Pergi ni. Harap. Okay, macam. Naik motor je. Woi. Alamak. Apa dia nak kalah. Oh, nasib baik. Ambil tu. Nope. Harap ni. Ambil. Nope. Uish. Memang elak lah Pak Arab ni. Dengan nak mutunya. Sakit. Sakit. Arab ni. Ambil. Uish. Dia toleh-toleh je. Macam ni. Macam. Uish, alamak habis aku. Selamat. Ambil. Nope. Dia kali sini pula. Kena pula. Aduh. Bina Pak Arab. Alamak. Aduh. Boleh nak motor bola ni. Tidak. Pergi balik. Nope. No. Dah. Habis. Mana-mana aku dicuri. Nak champion. Dia cakap ni. Dia buat dia weh. Wow. Dia ni sabar je lah. Kau gigi semacam pula. Bukan gigi namanya. Apa benda lah dia ni. Dia apa macam tu. Dapat buku yang banyak kot. Habislah aku punya ni. Okay, aku rasa cukup lah kot Aku dah banyak-banyak ni. Tapi TV tu ada tak orang nak masuk. Sini, cepat. Aku nak lagi. Sini, cepat. Ada masuk. Sini. Okay. Tak apalah, biarlah. Okay, aku rasa cukup lah tau aku dapat je tu. Mana aku dapat main. Dapat je tu ni. Dapat je camping kot. 2 kali. Okay, tu cukup lah. Lepas tu aku dah dapat TV tu 1v1 semua. Korang tengok lagi macam-macam lah. Finisher aku suka yang ni. Aku memang buat yang ni je. Finisher dia.
Memang tak ada duit aku banyak, tapi tak tahu nak beli mana. Okay, baiklah guys, aku rasa cukup dia sampai di sini. I wish gamers. Jangan lupa pula subscribe macam ni. Yang cadangkan yang gini lagi. Yang lain. Change. Bukannya change. Oh, yo, chaos today. Yang chaos. Oh, ramai juga aku hapuskan ni ada ni. Okay, dia buat. Okay. Of course lah, bukan aku. Dia buat. Bruh. JBT, mungkin nanti aku akan buat sebenarnya. Akan buat JBT. Biasa juga main hoki. Baiklah guys, itu je untuk video kali ni. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum.